stres. Harga emas naik lagi hari ni. Kenapa tu? Dia emas ni beli menyesal, tak beli lagi menyesal. Bila naik hari ni menyesal semalam tak beli. Itu yang stres tu. Kan? Dia memang emas ni tak kira masa, memang kalau kita yalah kalau kita dah beli semalam, okeylah kita rasa happy sikit. Sebab dia naik. Tapi kalau dia turun, kenapa tak tunggu dulu? Dia tetap emas ni tak kira waktu mana kita akan tetap menyesal. Contoh kalau kita dah beli semalam, kenapa tak beli banyak semalam? Dia jadi macam tu lah. Tapi kalau sebagai permulaan yang seperti Hanif Miswan, dia baru tersedar. Tadi cakap saya, kenapa saya tak beli daripada awal? Tak didedahkan daripada kecil pasal emas ni. Penyesalan betul. Umur dah berapa dah? 45? Belum. Dia emas yang rasanya tahun 1960 lah, kita tengok lebih kurang dia harga RM5 segram. Harga hari ni 450-460 segram. Mana sekilo di zaman 1960 tu sekitar RM5,000 sekilo. Sekarang RM465,000, RM450,000 sekilo. Ya, benda yang sama.